Alam kita, tanggungjawab kita. Negeri Sembilan terkenal dengan adat berbatik, masyarakat yang harmoni dan khazanah alam semula jadi yang indah. Antara permata negeri ini ialah Port Dickson, Hutan Simpan Ulu Bendul dan Hutan Simpan Sungai Menyala. Namun sejauh manakah kita sebagai rakyat Negeri Sembilan menghargai anugerah alam yang berharga ini? Pantai Port Dickson menjadi destinasi pelancongan utama Negeri Sembilan. Pasirnya putih, air laut membiru, pokok kelapa melambai-lambai dan angin laut yang menyegarkan menyambut kehadiran pelawat. Di Hutan Simpan Sungai Menyala pula, kita dapat melihat hutan hijau yang menjadi tempat tinggal pelbagai haiwan dan tumbuhan. Hutan Simpan Ulu Bendul pula terkenal dengan air terjunnya yang jernih dan udara yang segar. Keindahan inilah yang menjadikan Negeri Sembilan begitu istimewa. Namun keindahan ini terancam akibat pembakaran terbuka. Asap tebal bukan sahaja menyesakkan dada dan menjejaskan kesihatan, malah memberi kesan buruk kepada hutan, udara dan laut. Jika tidak dikawal, khazanah alam yang menjadi kebanggaan kita boleh musnah. Kak, kenapa Dik? Dik rasa macam susah nak bernafas dah. Kenapa? Dik rasa sebab pencemaran udara kot. Asap akibat pembakaran terbuka membawa penyakit terutamanya kepada anak kecil dan warga emas. Asap dari pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara, malah memberi kesan kepada ekosistem laut yang menjadi sumber rezeki masyarakat. Ayah kata ikan memang susah nak dapat. Kalau laut terus tercemar macam ni, macam mana keluarga kami nak hidup? Setiap kali hutan terbakar, bukan sahaja pokok yang musnah, tetapi tempat tinggal beribu makhluk. Bila alam menangis, manusia berkehilangan kehidupan. Kita mesti hentikan pembakaran terbuka sebelum segalanya hilang. Pakcik, macam mana keadaan laut sekarang? Sekarang nak dapat ikan tu dah susah dah nak. Sebab laut semakin tercemar. Kita ni nelayan memang bergantung pada hasil laut. Dan diharapkan pengunjung yang datang ke sini, ke Negeri Sembilan ni dapat jaga pantai. Pengunjung juga dapat jaga kebersihan lah supaya dapat mengekalkan hasil laut ni lah untuk kami ni. Terima kasih Pakcik. Sama. Untuk atasi masalah ini, kita perlu menguatkuasakan undang-undang terhadap pembakaran terbuka, mengadakan kempen kesedaran alam sekitar, serta mengajar masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Alam sekitar amanah kita. Jika kita menjaganya hari ini, anak cucu akan terus menikmati keindahan ini. Saya Isma Amal Faris, Ketua PSS SKKBSR melaporkan dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Terima kasih kerana bersama kami dalam liputan khas ini. Bye.